Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, yang saya hormati barisan AJK Surau Al-Ittifaq dan juga tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah berada pada pertengahan yang kedua, pertengahan bahagian yang kedua pada bulan Syawal. Dan bulan Syawal ini kita mengharapkan kita dapat kekalkan momentum Ramadan yang lalu, dapat jaga sembahyang berjemaah, puasa sunat. Dan pada malam ini saya nak membicarakan mengenai dengan puasa sunat pada 6 hari bulan Syawal. Hukum puasa sunat ini terutama pada hari Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Ulama menjelaskan puasa sunat pada hari Jumaat sahaja, ataupun pada hari Sabtu sahaja, ataupun pada hari Ahad sahaja dipanggil puasa tunggal. Hukumnya makruh. Ini berdasarkan dalil daripada sabdaan Nabi SAW. Nabi menyatakan la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah illa yauman qablah aw ba'dah. Janganlah salah seorang di kalangan kamu berpuasa pada hari Jumaat melainkan satu hari sebelum ataupun satu hari selepas. Khamis dan Jumaat ataupun Jumaat dan Sabtu, baru tak makruh. Larangan ni bukan bermaksud haram, tapi larangan ini adalah larangan yang menunjukkan hukumnya makruh. Begitu juga dalam satu hadis Nabi kata jangan khususkan apa-apa ibadat pada malam Jumaat. Pada malam Jumaat, sebahagian kita ada yang menjadi satu kemestian, terus sebahagian surau ataupun masjid solat sunat hajat selepas daripada sembahyang fardu isyak. Tak ada hajat apa-apa pun, tak ada pun jemaah yang minta solat hajat, tak ada pun jemaah kita yang masuk hospital, tak ada jemaah yang sakit, sembahyang hajat setiap malam Jumaat, semalam malam Jumaat. Nabi kata jangan khususkan ibadat pada malam Jumaat. Kalau ada jemaah kita sakit pada malam ni, pada hari ni, kita sembahyang hajat pada malam ni. Kalau pada malam nak ambil keberkatan pada malam Jumaat juga, malam ni pun kita buat, malam Jumaat pun kita buat. Tapi jangan setiap minggu. Setiap minggu tu maksudnya tak ada apa-apa hajat pun, saja nak khususkan sembahyang sunat hajat pada malam Jumaat. Itu yang Nabi larang. Larang ni bukanlah bermaksud haram, tapi larang ni maksudnya makruh lah. Mengkhususkan ibadat pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat, melainkan ibadat-ibadat yang datang daripada Nabi. Baca surah Kahfi, perbanyakkan selawat, itu tak jadi masalah lah. Itu memang disunatkan pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat. Okey, larangan itu larangan puasa pada hari Jumaat. Larangan puasa pada hari Sabtu, Nabi kata la tasumu yaumas sabti illa fima aftaradallahu alaikum. Jangan kamu puasa pada hari Sabtu melainkan puasa yang Allah fardukan kepada kamu. Hari Sabtu pun jangan. Dalam hadis sebut, fa illam yajid ahadukum illa liha'a 'inabah aw 'uda syajarah falyamdhuhu. Kalau dia tak ada apa nak dimakan, nak dikunyah pada hari Sabtu, makanlah walaupun sebiji daripada kulit anggur. Tak dapat buah anggur, kulit anggur pun makanlah. Jangan puasa pada hari Sabtu. Ataupun ranting pokok yang boleh dimakan, maka makanlah. Bukan ranting pokok yang keras, ranting pokok yang boleh dimakan, maka makan. Itu dalil larangan berpuasa pada hari Sabtu. Larangan bukan bermaksud haram, makruh. Melainkan Nabi kata apa? Fi maftaradallahu alaikum. Puasa yang Allah Ta'ala fardukan kepada kamu. Makna kalau puasa Ramadan memang hari Sabtu pun kita puasa. Hari Sabtu kita akan puasa. Setiap hari kita akan puasa pada bulan Ramadan. Itu tidak dimakruhkan.
ataupun puasa fardu, puasa qada, puasa nazar, puasa yang wajib pada hari Sabtu, tak makruh juga. Puasa yang wajib tak makruh, puasa sunat cerita ni. Larangan puasa pada hari Ahad itu tak ada, tidak ada teks ataupun nas dalam hadis Nabi. Cuma ulama kata sebab larangan pada hari Ahad ni kita kiaskan. Larangan sama, tak boleh puasa pada hari Ahad. Apa dalil? Tak ada Nabi sebut. Hari Ahad ni kita kiaskan dengan hari Sabtu. Sebab apa dikiaskan dengan hari Sabtu? Hari Sabtu adalah hari raya mingguan orang-orang Yahudi. Macam kita hari Jumaat, hari raya orang-orang Islam, seminggu sekali hari Jumaat. Orang Nasrani, Kristian, mereka sambut pada hari Ahad. Hari Ahad ni hari raya bagi mereka lah, hari cuti bagi mereka. Sebab apa? Mereka kata, mereka berpegang sama macam kita. Allah Ta'ala ciptakan langit bumi ni dalam masa 6 hari. Betul lah. Quran bagi tahu, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah Ta'ala ciptakan langit bumi dalam masa 6 hari. Allah Ta'ala ciptakan 7 petala langit dalam masa 2 hari. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa awha fi kulli sama'in amraha. Allah Ta'ala ciptakan 7 petala langit dalam masa 2 hari. Langit 7 petala langit, 7 petala bumi 6 hari. Sebenarnya Allah Ta'ala boleh dia ciptakan sekelip mata, tapi Allah Ta'ala nak mengajar kepada kita supaya buat tu jangan tergopoh-gopoh. Buatlah dalam keadaan tenang, dalam keadaan tenang dan dengan teliti. Jangan tergopoh-gopoh. Nak siapkan satu benda tergopoh-gopoh. Sebab itu Allah Ta'ala mengajar kepada kita, buat sesuatu perkara biar lambat, biar perlahan, yang penting berkualiti. Allah Ta'ala ciptakan langit bumi sekelip mata pun boleh terus jadi, tapi Allah Ta'ala tak nak buat. Dia buat selama 6 hari. Orang Kristian Nasrani ni, mereka kata Allah Ta'ala cipta langit bumi 6 hari. Betul. Bermula pada hari Isnin, berakhir pada hari Sabtu. Hari Ahad tu Allah Ta'ala penat dah cipta langit bumi. Jadi Allah Ta'ala berehat pada hari Ahad. Kita jadikan sebagai hari raya. Sebab itu kita makruh berpuasa, seolah-olah kita menyambut sama seperti orang Kristian. Hari Sabtu, Jumaat, Sabtu, Ahad hukumnya makruh. Nabi larang, tapi larang tu bukan makna haram. Sebab larang ni ada dua. Larangan Nabi ada membawa kepada haram, ada membawa kepada makruh. Larangan berpuasa pada hari Jumaat sahaja, Sabtu sahaja, Ahad sahaja, hanyalah hukumnya makruh. Apakah semua puasa hukumnya makruh? Puasa pada hari-hari yang disebutkan tadi, sekiranya tidak digabungkan satu hari sebelum dan juga satu hari selepas. Bila kita gabungkan dengan satu hari sebelum, contohnya kita puasa pada hari Sabtu dan Ahad, ataupun Ahad dan Isnin, jadi taklah nampak kita seolah-olah nak mengagungkan sesuatu hari. Kita kalau kita nak kata sama dengan orang Kristian puasa pada hari Ahad, kita puasa pada hari Isnin, jadi tak nampak kita mengagungkan pada hari Ahad tersebut. Dan saya nak sebut juga mengenai dengan puasa Jumaat, Sabtu, Ahad ini hukumnya makruh. Kalau puasa sunat 6 Syawal, 6 hari bulan Syawal, kita ambil hari Jumaat sahaja, hari Sabtu sahaja, hari Ahad sahaja, makruh ataupun tidak, puasa sunat Syawal ni tak makruh selagi mana kita tak cukup bilangan 6 hari. Kita tak cukup 6 hari lagi bulan Syawal. Sebab Nabi kata, siapa yang puasa man shoma Ramadan, siapa puasa bulan Ramadan keseluruhan, kemudian summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian disusuli 6 hari bulan Syawal, kana kasiyamid dahar, dia mendapat pahala puasa setahun. Dia tak habis lagi puasa 6. Jadi dia ambillah, dia kutiplah hari Jumaat sehari, hari Ahad sehari, minggu depan hari Jumaat, hari Ahad, tapi tak nak ambil hari Isnin dan hari Khamis, dia ambil hari Jumaat juga. Ataupun dia ambil weekend. Tapi weekend lagi susah sebenarnya, banyak open house hari Sabtu, Ahad. Jadi dia ambil lah hari Jumaat ke hari apa, dia ambil. Selagi mana tak cukup 6 hari, tidak makruh. Tapi kalau dah cukup dah 6 hari, dia puasa 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, 5, 6, 7 Syawal dah raya dah dia. Kemudian dia puasa pula tunggal hari Jumaat, itu makruh lah. Sebab dah habis dah puasa Syawal. Puasa yang dimaksudkan makruh ini puasa yang bukan kebiasaan dia.
ataupun puasa yang tak ada tuntutan pada hari tersebut. Contoh dia puasa Nabi Daud, dia sehari puasa, sehari tak puasa. Hari ni puasa, esok tak puasa. Kemudian secara kebetulan hari Khamis kena pada hari dia tak puasa, hari Jumaat dia puasa. Sabtu tak puasa, hari Ahad puasa. Adakah makruh? Dia tak makruh, itulah sebab baik puasa. Puasa Nabi Daud alaihissalatu wassalam, satu hari puasa, satu hari tak puasa. Sampai habislah. Satu hari puasa, satu hari tak puasa. Walaupun hari Jumaat dia puasa, Sabtu tak puasa, hari Khamis pun tak puasa, tak makruh sebab dia berpuasa puasa Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Dan puasa yang makruh ini sebenarnya puasa yang tak ada sebab. Dia tak ada sebab apa-apa. Dia saja-saja puasa. Sebab dia semalam makan kenyang, ada kenduri open house malam, ada kenduri jamuan raya surau, dia kenyanglah perut. Jadi kenduri malam Jumaat, jadi malam Jumaat, esok Jumaat dia pun puasa. Dia puasa tanpa sebab. Puasa 6 Syawal sudah habislah, dia puasa saja. Puasa sunat biasa. Bila puasa pada hari Jumaat ini hukumnya makruh. Makruh tanpa sebarang sebab. Tapi kalau puasa qada tak makruh. Puasa qada tuan-tuan letak bila pun memang boleh. Tidak ada larangan puasa qada, melainkan hari raya janganlah puasa. Hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha itu memang haram. Selain daripada itu, puasa hari Sabtu, Ahad, hari Jumaat tak makruh, walaupun puasa tunggal. Puasa qada, sebab puasa qada puasa wajib. Puasa nazar puasa wajib, itu pun tak makruh tuan-tuan buat pada hari Jumaat sahaja, hari Ahad sahaja, Sabtu sahaja tak makruh. Puasa kafarah, tuan-tuan bersumpah, langgar sumpah, kena bayar kafarah puasa 3 hari. Tuan-tuan puasa pada hari setiap Jumaat selama 3 minggu puasa, tak makruh. Sebab kau puasa kafarah, puasa bayar denda, itu hukumnya wajib. Bila wajib, dia tidak makruh berpuasa tunggal ni. Sama macam semayang lah. Tuan-tuan sembahyang lepas sembahyang fardu subuh, lepas sembahyang fardu asar ke tak boleh sembahyang sunat. Tapi tuan-tuan qada boleh. Qada bila pun boleh. Tak kira lah sebelum subuh ke lepas subuh, sebelum asar, lepas asar, semua boleh. Sebab dia sembahyang qada. Cuma yang terbaik kalau ada waktu lain, buatlah waktu lain. Tapi kalau ada waktu lain dia tak nak buat juga lepas subuh, lepas asar, boleh, tak ada masalah sebab dia qada. Qada tu sembahyang yang wajib, bila pun boleh buat. Yang dilarang sembahyang lepas sembahyang fardu subuh, fardu asar, sembahyang tanpa sebab. Sunat hajat. Sunat hajat ini sembahyang yang ada sebab juga, tapi sebab yang terkemudian. Kita katakan beginilah, solat yang diharamkan sembahyang lepas sembahyang fardu subuh, fardu asar, solat sunat mutlak. Apa solat sunat mutlak? Solat sunat yang tak ada waktu. Solat sunat tak ada waktu, solat hajat tak ada waktu. Hajat ni bila-bila masa boleh sembahyang, bila-bila masa boleh sembahyang dan tak boleh qada. Tuan-tuan sembahyang sunat hajat, rasa nak sembahyang lepas sembahyang fardu isyak, buatlah sembahyang lepas sembahyang fardu isyak, solat sunat hajat dua rakaat, dia tak ada waktu. Sembahyang solat sunat hajat yang tak ada waktu, ataupun solat sunat taubat tak ada waktu, solat sunat istikharah tak ada waktu, solat sunat yang tak ada waktu ini dipanggil solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni tak boleh buat lepas sembahyang fardu asar, lepas sembahyang fardu subuh, dia tak boleh buat. Itu mengenai dengan puasa pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Okey. Hukum makruh ni akan terangkat hilang dengan sebab mencantumkan, iaitu gabung ke hari sebelum dan juga selepas. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasumu yaum as-sabt, Nabi berpuasa pada hari Sabtu, wa yaumal ahad, Nabi berpuasa pada hari Ahad, aksar ma yasumu minal ayyam. Dan juga Nabi banyak berpuasa daripada beberapa hari. Kemudian Nabi kata apa? Innahuma yawman 'idin lil musyrikin fa ana uhibbu an ukhalifahum. Nabi kata selepas Nabi menyatakan dua hari ini, iaitu hari Sabtu dan juga hari Ahad, adalah hari raya bagi orang musyrikin, maka aku suka bercanggah dengan mereka. Dalam hadis Ummu Salamah ni menunjukkan Nabi berpuasa pada hari Sabtu dan juga hari Ahad. Nabi
pada hari Sabtu, hari Ahad, itulah antara kebanyakan hari Nabi berpuasa. Kemudian Nabi, akhir hadis riwayat Ibnu Khuzaimah ni, Nabi kata, kalau boleh aku nak bercanggah lah daripada dua hari ini, hari Sabtu dan juga hari Ahad, kerana itu adalah hari raya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Jadi ini menunjukkan Nabi berpuasa hari Sabtu, hari Ahad, jadi bukanlah haram. Kalau larangan yang Nabi kata jangan berpuasa pada hari Sabtu, Nabi tak buat langsung, Nabi tak pernah buat, maka itu jadi haram. Tapi Nabi buat, makna bukan haram, hukumnya makruh. Ya. Puasa atas niat dia untuk wujudkan badan ataupun untuk doktor itu. Jadi dia boleh niat untuk dapatkan ataupun dia kalau puasa disebabkan esok nak jumpa doktor, puasa bermula daripada subuh sampai maghrib. Kalau dia berpuasa, yang pertama dia nak sihat, sebab dia nak jumpa doktor, nak kena cek supaya sihat. Dan dalam masa yang sama dia niat puasa. Bila dia niat puasa, puasa sunat lah, maka dia tahan makan, minum dan juga daripada menahan diri daripada perkara membatalkan puasa daripada subuh sampailah maghrib, maka dia mendapat pahala puasa. Tapi kalau dia puasa, tapi puasa sebab nak cek gula esok, lepas daripada cek gula, dia bantai tarik, dia bantai roti canai semacam ni tak, lepas tu itu puasa tak cukup dia punya waktu dia. Kalau nak betul-betul puasa dalam syariat, dia tak ada puasa separuh-separuh, dia tak ada puasa malam, dia puasa siang. Kemudian puasa siang bermula daripada azan subuh sampai maghrib. Dia tak ada separuh-separuh. Kalau kita nak melakukan pembedahan, bila pembedahan yang agak besar, kadang-kadang doktor suruh puasa, kadang-kadang sampai 12 jam. Sebelum tu tak boleh makan, tidak boleh makan, minum air masak pun sikit je, sikit je boleh. Itu puasa juga, tapi tak cukup syarat dia. Kalau cukup syarat bermula daripada subuh sampai maghrib, maka dapatlah pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup syarat puasa. Antara ibadat yang mana kita ada niat lain tetap mendapat pahala. Contohnya, seseorang menunaikan haji tapi dalam masa yang sama dia nak buat bisnes juga, nak ambil barang-barang sana bawa datang sini, tapi dia nak tunaikan haji, tapi dalam masa yang sama fikiran dia fikir tempat lain, dan dia ada strategi dia nak mengambil barang daripada sana, bawa sampai ke Malaysia, kemudian dia nak jual. Bisnes pun ada, haji pun ada, maka tetap dapat pahala haji. Orang yang puasa, apa tujuan dia puasa? Puasa sunat untuk mendapat pahala, tapi dalam masa yang sama dia nak badan dia sihat, tetap dapat pahala. Dapat pahala puasa. Orang yang mana mengambil wudu, dia ambil wudu, dia basuh muka tangan. Sebab apa basuh muka tangan? Tambah waktu zuhur dia ambil wudu. Sebab apa? Dekat luar ni cuaca panas sangat, dia nak sejuk sikit, basuh muka tangan, tapi dia niat ambil wudu, maka tetap dapat pahala wudu. Okey. Kemudian mengenai dengan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, ini kita lihat sikitlah. Mengenai dengan niat puasa qada ataupun puasa nazar ataupun selain daripadanya. Contohnya, kalau seseorang itu dia berpuasa pada bulan Syawal, dia puasa qada ataupun dia puasa nazar lah, ataupun dia puasa kafarah. Dia puasa qada berserta dengan 6 hari di bulan Syawal, adakah dapat pahala dua-duanya sekali? Dalam masalah dalam mazhab Syafi'i ada dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan tak dapat sunat 6 hari di bulan Syawal, dan juga tak dapat apa yang diniatkan bersama dengan bulan Syawal. Maknanya pahala puasa qada pun dia tidak dapat, dan pahala puasa 6 Syawal pun dia tidak dapat. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i, pendapat Imam As-Samhudi dan juga Imam Bamakhramah rahimahumallahu ta'ala. Dan zahir daripada perbahasan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Majmu', dia kata sepatutnya disyaratkan ta'yin pada puasa untuk mendapatkan pahala puasa. Maksud
Mentakyinkan ni makna menentukan. Niat tu kena niat puasa apa? Contohnya puasa pada hari Arafah, puasa 9 Zulhijjah. Niatlah saja aku puasa 9 Zulhijjah, jangan saja aku puasa sunat. Untuk dapat pahala, Imam Nawawi kita sebut contohnya, lagi 3 bulan kita akan sambut bulan Muharram. Bulan Muharram ada puasa hari Asyura, hari Tasu'a. Niatlah saja aku puasa pada hari Tasu'a, saja aku puasa 9 Muharram, saja aku puasa 10 Muharram. Jangan niat saja aku puasa sunat. Puasa sunat je. Niat takyinkan supaya mendapat pahala yang khusus. Hari-hari putih 13, 14, 15 bulan-bulan Islam, niatlah saja aku puasa hari putih. Jangan niat saja aku puasa sunat. Niat puasa sunat lah. Kita puasa hari Rabu, hari Selasa pun puasa sunat juga. Cuma nak tentukan niat puasa hari putih. Hari putih 13, 14, 15 setiap bulan Islam. Melainkan 13 Zulhijjah tak boleh lah, sebab dia hari tasyrik. Kalaulah sama juga seperti itu juga 6 hari bulan Syawal, niatlah saja aku puasa sunat bulan Syawal. Jangan saja aku puasa sunat je. Tetap pahala puasa dapat, cuma kita nak pahala puasa khusus bulan Syawal 6 hari tu. Okey. Seperti mana disyaratkan solat sunat rawatib, dia kena niat juga. Tak boleh tuan-tuan niat saja aku solat sunat Zuhur. Sunat Zuhur tu ada 2. Satu qabliyah sebelum, satu selepas. Tuan-tuan kena niat. Tuan-tuan nak niat apa? Sebelum ke selepas? Niat. Kalau subuh tak apa. Subuh tak perlu niat selepas pun tak apa. Tak perlu niat sebelum pun tak apa. Sebab subuh ada satu je, qabliyah subuh. Saja aku solat sunat subuh pun boleh, saja aku solat sunat qabliyah subuh pun boleh, sebab dia satu. Kalau disyaratkan ta'yin, maka disyaratkan ta'yin ni mana disyaratkan menentukan niat puasa, menentukan puasa apa yang dia nak buat. Kalau disyaratkan begitu, maka jadilah orang yang niat qada beserta 6 hari di bulan Syawal, dia kena niat dia kena niat dua-dua sekali lah. Seperti mana dia niat solat sunat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, dua-dua dia boleh niat dalam satu semayang, mengikut pendapat Imam Romli. Imam Romli kata kalau solat sunat qabliyah dan juga ba'diyah ni kita combine sekali pun boleh. Tapi pendapat Ibnu Hajar dia tak setuju. Dia kata mana boleh qabliyah, ba'diyah. Tapi dua-dua pandangan ni kuat. Pandangan Ibnu Hajar, pandangan Imam Romli, ulama mutaakhirin mazhab Syafi'i kuat. Cuma tuan-tuan perlu ingat, tak bolehlah tuan-tuan buat ba'diyah sebelum sembahyang fardu. Tuan-tuan niat saja aku solat sunat qabliyah dan ba'diyah zuhur, tak sembahyang fardu zuhur lagi. Macam mana nak buat, nak combinekan dua niat? Dua niat tu boleh combinekan bila tuan-tuan dah sembahyang fardu, dah sembahyang fardu zuhur. Sebab masuk waktu ba'diyah zuhur selepas sembahyang fardu zuhur, masuk waktu qabliyah zuhur selepas azan. Waktu azan tu masuklah waktu qabliyah zuhur, tapi ba'diyah belum masuk lagi. Hukum dia iaitu tak terhasil baginya sesuatu tetapi disyaratkan ta'yin pada puasa sunat, walaupun puasa sunat rawatib. Laisa bimu'tamidin khilafan lil 'allamah al-Isnawi. Jadi pandangan pertama dalam mazhab Syafi'i, Imam Samhudi, Imam Makhrumah, dia kata kalau niat dua-dua, puasa qada, puasa sunat, dua-dua tak dapat. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua pula, dia kata dapat asal sunnah tu dapat, pahala puasa pun dapat. Pahala puasa sunat pun dapat. Itu pendapat yang mu'tamad. Dan Imam Khatib Asy-Syarbini dalam mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i, dia menyatakan walau sama fi Syawal, kalau seseorang itu berpuasa pada bulan Syawal, dia puasa apa? Puasa qada ataupun puasa nazar pada bulan Syawal, adakah terhasil baginya pahala puasa sunat? Contohnya dia puasa qada pada hari Isnin, dapat tak pahala puasa hari Isnin? Lam ara man zakarahu.
Maka Khatib Asy-Syarbini menyatakan, aku tak melihat ulama yang menyebutkan perbahasan ini. Tapi dari segi zahirnya al-husul dapat, dari segi zahirnya dapat, tapi tak dapatlah tak dapatlah baginya pahala yang sempurna, pahala yang sempurna. Imam Al-Allamah Asy-Syarqawi dia menyatakan, lakin la yahsul as-sawabul kamil, tak dapat pahala sempurna. Imam Al-Allamah Al-Bajuri dia menyatakan dapat pahala sunat kerana dia puasa qada ataupun dia puasa nazar, puasa wajib lah. Dia puasa qada, puasa wajib, puasa nazar, puasa wajib. Dia niat je puasa tu, maka dapatlah pahala puasa sunat pada hari tersebut. Kalau dia puasa sunat, puasa qada pada 13 bulan Islam, maka dapatlah pahala puasa pada hari putih. Namun Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haytami dia meletakkan qaid, meletakkan syarat. Qaid ni syarat lah. Apa dia? Akan mendapat pahala puasa sunat, dapat pahala puasa sunat tapi tak sempurna. Itu pun kalau dia niat qada dan juga pahala puasa sunat 6 Syawal. Kalau dia tak niat 6 Syawal, dia tak dapatlah puasa 6 Syawal, dapat pahala puasa qada sahaja. Fa innawa ahaduhuma, kalau dia niat salah satu, maka dapat apa yang dia niat. Imam Ibnu Hajar kata, kalau dia niat puasa 6 Syawal, dapat 6 Syawal, dia tak dapat pahala puasa qada sebab dia tak niat qada. Kalau dia niat pahala puasa niat puasa qada, dapat pahala puasa qada, tak dapat 6 hari bulan Syawal. Itu pandangan Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama mutaakhirin lah, dalam tahun dia hidup, meninggal tahun yang ke-900, akhir 970 lebih lah, 973 74, lebih kurang tu. Itu pandangan Ibnu Hajar. Ulama yang terkemudian juga dalam mazhab Syafi'i iaitu Imam Ar-Ramli, dia wafat pada tahun 1004, dia lambat sikit daripada Ibnu Hajar Al-Haytami, lewat sikit. Imam Ramli kata akan mendapat pahala sunat walaupun dia tak niat. Yang penting dia tak menafikan niat tersebut. Dia kata aku nak saja aku puasa qada, dan dia tak ada pun niat aku tak nak puasa hari putih, tak ada pun. Dia tak ada pun niat aku tak nak puasa 6 hari bulan Syawal. Dia niat satu je, saja aku puasa qada, maka dengan sendirinya akan masuk 6 hari di bulan Syawal. Bila kita niat satu yang wajib puasa qada, maka Syawal akan ikut sekali. Okey. Cuma kita menyatakan kesimpulan daripada masalah menggabungkan niat ini, kita simpulkan bagaimana ada dua pandangan. Kita ambil pandangan ulama terkemudian lah, sebab Khatib Imam Al-Allamah Al-Khatib Asy-Syarbini sendiri menyebutkan masalah ini aku tak lihat ada ulama yang membincangkan isu ni. Isu apa? Isu puasa qada beserta dengan puasa Syawal, gabungkan dua sekali. Yang Ibnu Hajar yang kita sebutkan tadi dan juga Imam Ramli, dia ulama terkemudian tahun 900. Khatib Syarbini ni tak salah saya tahun yang keempat, tahun yang ke tahun yang kelima ataupun 600 lah, lebih kurang itulah, 500 ataupun tahun yang ke-600. Jadi dia pandangan Ibnu Hajar dan Imam Ramli itu lebih terkemudian di tahun 900, akhir 970. Jadi bila mana berlaku sesuatu masalah yang tak disebut oleh ulama yang awal, Imam Syafi'i dan juga imam-imam yang selepas Imam Syafi'i ini, mereka tak ada sebut. Jadi kita ambil pandangan ulama yang terkemudian. Sebab itu kita tak dengar pun di surau, di masjid mengajar kitab walaupun kitab ini adalah antara kitab pertama Imam Syafi'i karang dalam masalah fiqah, dan kita tak dengar lah dalam di surau masjid baca kitab walaupun saya biasa tengok ada juga satu dua masjid, tapi amat terpencil. Sebab kitab ini kitab yang tak sesuai untuk dibaca, sebab dia macam-macam masalah dalam tu. Sekali dengan kadang-kadang disebut masalah, sebut usul, disebut tentang dalil semua sekali. Dan dalam masa yang sama, bukan semua
kitab yang dibincangkan pada ulama-ulama yang awal seperti Imam Syafi'i, itu pandangan yang mu'tamad, sebab kita akan berpegang kepada ulama-ulama terkemudian, sebab mereka ni dah berapa kali tapis lah. Selepas mana pandangan Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i kadang-kadang bukan satu pandangan, fatwa dia kadang-kadang sampai 2, kadang-kadang sampai 4, 5 pandangan Imam Syafi'i saja. Kita nak pegang yang mana satu? Jadi ulama-ulama terkemudian ni mereka tapis, sampailah mereka pilih yang mana yang tepat dan bersesuaian dengan dalil, dengan nas, dengan usul. Itulah pandangan yang diambil oleh ulama dalam mazhab Syafi'i. Kita katakan mengenai dengan puasa 6 hari bulan Syawal ini, pandangan Ibnu Hajar, dia menyatakan kita kena niat. Kalau tak niat, dapat apa yang kita niat. Imam Ramli kata tak, niat saja puasa qada, puasa sunat akan masuk sendiri. Masalah puasa ni sebenarnya sama dengan masalah semayang. Tuan-tuan datang semayang ke masjid ni, dah azan zuhur dah, tengok jarum saat iqamat lagi 2 minit setengah. 2 minit setengah memang tak sempat lah tuan-tuan nak solat tahiyatul masjid. Kemudian tuan-tuan nak solat pula qabliyah zuhur, memang tak sempat. Satu semayang je boleh pilih. Jadi tuan-tuan nak semayang apa? Solat sunat qabliyah zuhur. Bila solat sunat qabliyah zuhur tak sempat buat tahiyatul masjid, Imam Ramli kata niat je qabliyah zuhur, tahiyatul masjid masuk sekali dalam tu. Kita tak perlu niat, dia masuk sekali dalam tu. Tapi pandangan Ibnu Hajar, dia kata tak, kalau nak dapat pahala tahiyatul masjid kena niat. Dua-dua kena niat. Saja aku solat sunat qabliyah zuhur dan tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, baru dapat pahala tahiyatul masjid. Yang mana satu kuat? Sebenarnya dua-dua pandangan Ibnu Hajar, Imam Ramli ni dua-dua pandangan kuat. Cuma bergantung kepada ustaz yang cerita tentang masalah ni lah. Kalau ustaz tersebut dia buka kitab yang mana kitab tersebut cenderung kepada pandangan Ibnu Hajar, dia menyatakan kena niat dua-dua. Maka kena niat dua-dua lah. Itu pun pandangan kuat. Kalau kitab tersebut, kitab fiqh mazhab Syafi'i tersebut cenderung kepada pandangan Imam Ramli, dia kata satu niat pun cukup. Dan yang satu lagi tak perlu niat, dia akan masuk sekali. Dua-dua ni betul, dua-dua pandangan yang kuat. Yang mana satu yang kita nak pilih? Terpulang pada tuan-tuan, dua-dua pandangan kuat. Dia tak ada pandangan ni lemah, pandangan ni kuat. Dua-dua ni ulama mutaakhirin, dua-dua pandangan kuat. Dalam masalah semayang pun sama, dalam masalah puasa pun sama. Kalau dia nak niat dua-dua boleh, dan dia niat satu pun tak apa. Saja aku puasa qada, itu pun boleh. Akan dapat pahala puasa 6 Syawal sekali. Macam semayang lah, kita datang saja aku solat sunat qabliyah zuhur, tak niat pun tahiyatul masjid, masuk sekali dalam tu. Pandangan Imam Ramli lah. Itu pun kuat. Sama seperti sebelum ni lah. Tuan-tuan kalau ikut pandangan Ibnu Hajar, zakat fitrah tuan-tuan tak sah. Kalau tuan-tuan bayar zakat fitrah di wilayah persekutuan, malam raya tuan-tuan berada dekat negeri Kedah, tak sah. Sebab apa tak sah? Kewajipan zakat fitrah di mana tuan-tuan berada pada malam raya. Imam Ramli kata sah je, mana-mana pun boleh. Imam Ramli kata mana-mana pun boleh, sah. Cuma yang terbaiknya bayar zakat fitrah di mana malam raya kita berada. Itu yang terbaik, Imam Ramli kata. Jadi dua-dua pandangan kuat. Kalau orang berpegang dia kalau pandangan Imam Ramli sah je. Pandangan Imam Ramli sah, cuma dia kata yang terbaiknya kalau kita tahu malam raya kita berada di mana, rumah ayah kita ke rumah ayah mertua kita, ataupun ada berada di rumah kita, kita bayar di mana yang kita berada pada malam raya lah. Itu yang terbaik. Tapi kalau tuan-tuan belum tahu lagi sebab isteri nak beraya rumah ayah dia, tuan-tuan nak beraya rumah ayah tuan-tuan, mana satu nak, belum ada keputusan.
sehari sebelum, 2 hari sebelum raya baru tahu keputusan. Terpulanglah tuan-tuan, nak bayar mana pun tak apa, dua-dua sah. Sebab apa? Pandangan dua-dua pandangan Imam Ibnu Hajar, Imam Romli. Kalau sebut dalam mazhab Syafi'i, dua Imam Romli dengan pandangan Ibnu Hajar ni dua-dua kuat. Cuma kalau masalah zakat fitrah tu kita tak gunalah pandangan Ibnu Hajar ni, dia akan jadi berat. Jadi beratlah. Jadi kita menggunakan pandangan Imam Romli. Tapi pandangan Ibnu Hajar kita tak kata pandangan terlemah, dia pandangan kuat juga. Cuma kita ambil yang bersesuaian dengan kita lah. Kalau tak jadi berat. Bukan berat apa, kita tak tahu nak beraya dekat mana lagi, kita bayar dah zakat fitrah awal-awal, maka rupanya kita beraya tempat lain, zakat fitrah tempat lain, maka tak sah. Jadi berat lah. Bukan berat kepada kita, kepada masyarakat kita pun jadi berat. Semua zakat fitrah jadi tidak sah. Walaupun boleh gabungkan niat dan pahala, mendapat pahala, tapi tak sempurna sebenarnya. Tak sempurna apa? Tak mendapat pahala puasa sempurna. Pahala puasa sempurna tuan-tuan kena puasa asing-asing Puasa qada hari lain, puasa hari Isnin hari lain, puasa sunat hari 6 Syawal hari lain. Itu yang terbaik. Tapi jenuh juga kalau kita nak puasa asing-asing. Bagi orang yang kuat boleh. Bagi orang perempuan contohnya, dia cuti bulan puasa, cuti seminggu, dia qada seminggu, kemudian puasa pula 6 hari bulan Syawal, 7 hari tambah dengan 6 hari, jadi berapa? 7 tambah dengan 6, 13 hari. Jadi 13 hari, dekat nak separuh bulan dia puasa. Jadi kalau dia kuat lah, itu baru mendapat pahala sempurna. Tapi susah. Kita gabungkan niat pun boleh, tapi tak mendapat pahala sempurna. Sebab dalam qawaid fiqhiyah menyebutkan maka na aktsara fi'lan aktsara thawaban. Kalau tuan-tuan banyak perbuatan, maka banyaklah reward, pahala yang tuan-tuan dapat. Kalau nak pahala banyak, maka puasa hari yang berasingan. Puasa qada lain, puasa sunat 6 Syawal lain. Tapi kalau tuan-tuan tak mau pahala yang sempurna, gabungkan niat lah. Gabungkan niat, dapat pahala juga, tapi pahala tak sempurna. Sebab apa tak dapat pahala sempurna? Sebab pengorbanan tu kurang. Sebab apa? Witir kita 3 rakaat 2 salam lebih baik daripada 3 rakaat 1 salam. Sebab maka na aktsara fi'lan aktsara sawaban. Bila mana perbuatan lebih banyak, pahala reward pun banyak. Bila tuan-tuan buat sembahyang witir 3 rakaat 2 salam, mana 2 rakaat beri salam, 1 rakaat beri salam. Bila tuan-tuan buat 2 rakaat beri salam, tuan-tuan telah menambah tasyahud akhir. Tasyahud akhir, kalau 3 rakaat 1 salam, tasyahud akhir sekali je. Tapi kalau 3 rakaat 2 salam, tasyahud akhir 2 kali. Maknanya banyak. Bila banyak tasyahud tu, maka banyaklah reward yang tuan-tuan dapat. Kemudian witir 3 rakaat 2 salam, ada 2 kali takbiratul ihram, ada 2 niat. Jelas, satu niat 2 rakaat witir, kemudian takbiratul ihram lagi, angkat niat witir 1 rakaat pula. Jadi ada penambahan 2 niat 2 takbiratul ihram. Kalau 3 rakaat 1 salam, takbiratul ihram sekali je. Sebab itu dia tidak afdal. Yang afdal 2 rakaat beri salam, 1 rakaat beri salam. Kemudian 3 rakaat 2 salam ni, tuan-tuan ada buat penambahan pada salam tahallul, salam selesai semayang. 2 rakaat beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Semayang 1 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ada 4 salam tuan-tuan buat. Tapi kalau tuan-tuan buat 3 rakaat 1 salam, salam hanya 2 kali je. Sebelah kanan 1, belah kiri 1. Dia tak ada sampai 4 kali salam. Maksud saya 4 kali salam apa? 2 rakaat kita beri salam, 1 rakaat kita beri salam, witir. Sebab itu bila banyak perbuatan, maka banyaklah pahala kita akan dapat. Begitu juga dengan puasa. Puasa asing-asing, makin banyak kita tahan lapar dahaga, maka banyaklah reward pahala yang kita dapat. Ya.
Akan dapat mengatakan kita ikut pada fitrah di mana kita digajikan. Contohnya kerja di puluh. Itu bukan zakat fitrah. Itu zakat biasa, zakat apa? Simpanan. Zakat simpanan, zakat pendapatan di mana yang kita kerja. Zakat fitrah ni dipanggil zakat apa? Badan. Zakat badan ni zakat tuan punya badan. Kalau zakat pendapatan, zakat apa? Simpanan, dekat tempat kita cari rezeki, dekat mana kita perolehi rezeki duit kita tu. Dekat negeri itulah kita akan bayar zakat. Tapi untuk zakat fitrah, dia adalah kita panggil sebagai zakat apa? Badan. Bila zakat badan, tuan punya badan, dekat mana tuan punya badan tu ada. Dia bukan zakat pendapatan ataupun zakat simpanan. Zakat simpanan di mana kita perolehi rezeki tu. Kita bekerja di mana? Mungkin duduk di AU Keramat 1, negeri Selangor, tapi bekerja di wilayah persekutuan. Maka dia bayar zakat di wilayah persekutuan untuk zakat simpanan, zakat pendapatan. Tapi zakat fitrah dia ikut kepala badan, dipanggil dia zakat fitrah ada beberapa nama lah. Dipanggil zakatul fitri, zakat fitrah, ataupun dipanggil zakatul badan, zakat apa? Badan. Sebab itu kita bayar bukan di mana kita perolehi rezeki, tapi di mana malam raya kita berada. Apa dia? Duit pension lah. Dia pension last kat mana? Kalau dimasukkan di wilayah persekutuan, dia kena bayar di situ lah. Kena bayar di wilayah persekutuan. Kalau dekat mana yang sumber rezeki tu dapat. Ya. Dia dalam pemindahan zakat ni, dia dalam mazhab Syafi'i kita tidak dibenarkan untuk memindahkan apa? Zakat, melainkan sekiranya ada keperluan. Ada keperluan boleh. Contohnya dia duduk di apa? Di wilayah persekutuan, tapi dia tak nak bayar zakat dekat sini. Dia bayar zakat dekat mana? Dekat ni lah, kampung dia, Kedah ke mana ke. Maka tak dibenarkan pindah duit zakat, melainkan ada keperluan. Maksud keperluan, contohnya anak saudara kita ni susah sangat, dia ada dekat sana tapi bukan ada dekat sini, ada dekat mana? Kedah ke mana, bukan di wilayah lah. Jadi kita bolehlah bagi dia, kita pindahkan zakat sebab anak saudara kita susah sangat tu, dia perlukan bantuan, kita pun bagi sedikit duit zakat kita kepada dia. Tapi hukum asal tidak dibenarkan pindah, melainkan ada keperluan. Ada keperluan baru boleh pindahkan duit zakat. Sebab tu zakat ni kita tak boleh bayar. Contohnya amil zakat. Amil zakat kalau dia AU Keramat 1, AU Keramat 2, dia hanya boleh kutip AU Keramat 1, AU Keramat 2. Dia tak boleh masuk ke kawasan lain. Dia hanya boleh kutip kawasan AU1, AU2 contohlah. Sebab akan dikumpulkan duit zakat tu, kemudian akan diberikan kepada asnaf lah, asnaf yang 8 di negeri mana? Selangor contohnya. Dia tak boleh pindah ke negeri lain, melainkan negeri lain boleh pindah kalau ada keperluan. Mungkin banjir teruk, ramai negeri tersebut habis, hilang barang-barang dia semua, habis rosak, hilang semua. Jadi kita zakat wilayah persekutuan boleh kalau dia nak pindahkan ke negeri lain kerana musibah di sana besar contohnya lah. Sekiranya ada keperluan boleh. Kalau saja-saja tidak dibenarkan lah.
Ya. Contoh misalkan kita bayar zakat fitrah kan. Contoh saya kerja dekat KL. Tapi saya bayar zakat untuk adik, termasuk zakat fitrah ni termasuk adik saya sekali di kampung. Itu macam mana pula? Adakah zakat bayar zakat tu fitrah tu disahkan ataupun tak sah? Adik umur berapa? Saya semua baru lepas SPM. Baru lepas SPM. Bila lepas SPM ni sepatut dia kena bayar sendiri zakat fitrah. Kalau kita nak bayarkan boleh, kita kena bagi tahu dia dulu. Kita bagi tahu dia dulu, kata saya nak bayarkan zakat fitrah ni. Dia pun kata ha lah, okey, baru boleh kita bayarkan. Jangan kita bayar dulu baru kita bagi tahu dia. Kita bagi tahu dia dulu, kata abang nak bayar zakat fitrah ni. Boleh? Okey, boleh lah. Okey. Okey, kalau bawah tanggungan kita tak apa. Siapa yang bagi dia belanja semua? Duit semua? Duit? Adik-adik? Dia kalau zakat ni kita boleh bayar orang bawah tanggungan kita tanpa kita minta izin kepada dia. Sekiranya orang tersebut yang wajib kita bayar nafkah. Contoh anak kita, isteri kita, kita tak perlu pun bagi tahu mereka kita bayar zakat fitrah sebab itu bawah tanggungan kita, wajib. Tapi kalau bukan bawah tanggungan kita, emak ayah kita, adik-beradik lain yang bagi duit, kita pun ada bagi duit sikit-sikit kepada ibu ataupun ayah kita. Tapi adik-beradik lain pun ada. Jadi bila kita nak bayar untuk emak ayah kita, kita kena bagi tahu dia dulu. Sebab bukan kita seorang yang beri nafkah kepada ibu ayah kita, adik-beradik lain pun bagi juga. Ataupun ibu ayah kita pun memang dah banyak duit dah, cuma kita bagi juga sikit-sikit. Jadi itu pun kena minta juga, kena minta izin. Sebab melainkan ibu ayah kita ni memang tak ada duit pensyen, memang tidak ada apa-apa, kita yang tanggung dia. Itu tak perlu minta izin pun tak apa. Sebab apa? Sebab kita yang beri nafkah kepada dia, memang tak ada sumber lain dah. Kita yang bagi nafkah kat dia. Adik-beradik kita yang lain semua miskin. Kita yang beri nafkah ibu ayah kita, kita boleh bayar zakat fitrah, tak perlu minta izin daripada ibu ayah kita. Kalau adik kita tadi kita bayar zakat fitrah, kitalah yang bagi dia duit semua, belanja, tak perlu minta izin pun tak apa. Sebab apa? Sebab kita yang nafkah tadi wajib ke atas kita. Kalau adik tadi walaupun umur 17-18 tahun tapi telah bekerja Grab ke apa ke, dia kena bayar zakat sendirilah. Dia kena bayar zakat dia sendiri. Kalau kita nak bayar, kena minta izin dulu. Tapi kalau masalah tadi, kita pun bagi zakat kepada adik kita, makcik kita pun bagi. Jadi kita kena minta izin juga. Sebab kita pun bagi. Kemungkinan bulan ni kita bagi, bulan depan kita bagi, bulan seterusnya makcik kita pula bagi. Bagi nafkah, bagi duit belanja kepada adik kita. Jadi yang lebih berhati-hati, sebelum kita bayar zakat fitrah, kita minta izin dulu lah. Ataupun kita bagi tahu, abang nak bayar zakat fitrah bagi pihak kamu lah. Dia angguk kepala je, okey. Boleh. Sebenarnya dia ada RM300. Dia memang teringin nak buat korban, tapi dia ada RM300 je. Tak apalah, kita buat ni kutipan, kemudian berapa kita dapat, kita akan bagi kepada dia. Boleh. Tapi jangan dia yang minta. Dia pula minta, saya nak buat ibadat korban ni bagi adik kepada saya. Jadi sebab tuntutan ibadat korban ni kepada mereka yang mampu. Kalau dia tak mampu, maka dia tidak ada tuntutan untuk dia buat. Tapi kalau dia teringin buat, lepas tu
ada seorang ni dia cuba untuk buat kutipan nak berikan kepada dia, boleh, hukumnya boleh. Dia macam ni lah, hadiah. Kutipan tersebut dianggap sebagai pemberian hadiah, kemudian berikan kepada orang tadi, maka dia cukupkan 300 tadi dengan duit yang dia dapat untuk dapat satu bahagian korban. Nama dia je lah. Yang orang lain tu bukan masuk korban, hanya memberi hadiah lah, duit, beri hadiah duit, sumbangan duit, tapi bukan sertai ibadat korban, cuma bantu dia dari segi duit dah. Kalau dia ada keperluan lain, lebih baik dia belanja. Tapi kutipan tadi, orang yang kutip tadi hanya untuk bantu dia, dia boleh guna untuk keperluan lain. Kalau anak dia nak sekolah ke, duit yuran belum bayar, dia boleh bayarkan. Tapi kalau kutipan tadi memang kutip untuk orang ni, untuk buat ibadat korban, jadi dia kena sempurnakan lah ibadat korban dia. Tapi kita katakan tak menjadi satu kewajipan untuk dia buat korban. Anak ada sekolah, yuran sekolah tu wajib bayar. Hutang tu, yuran sekolah wajib bayar. Isteri dia nak beli makanan, makan pagi malam, itu yang dia wajib bayar. Bukan dia nak kerjakan ibadat korban. Perkara yang wajib bagi diri dia, anak isteri dia wajib itu bayar. Kalau anak dia sekolah, belanja sekolah anak dia, takkanlah anak dia nak pergi minta duit orang pergi sekolah. Jadi dia mesti bagi belanja duit anak sekolah semua sekali, termasuklah yuran-yuran semua dia bayar. Tapi kalau dapat sumbangan, orang bagi dia, cadang dia nak buat korban, orang tadi pun dia hanya bantu je. Dia kata saya buat kutipan ni, saya nampak kamu pun macam apa, perlukan duit, dia pun bagilah. Kemudian dia buat ibadat korban, boleh. Kalau tak nak buat ibadat korban pun tak apa. Kalau dia ada benda yang lebih mustahak, terutama hutang apa benda, hutang anak, yuran anak di sekolah ke, maka dia bayar yang tu dulu. Sebab benda-benda yang sunat ni tak apa, ikut kemampuan kita. Kita mampu kita buat, tak mampu kita tak perlu buat. Sama macam puasa juga. Puasa ni kalau orang yang mampu puasa, dia puasa lah. Tapi yang tak mampu puasa, dia tak perlu untuk dia puasa. Terutama 6 Syawal ni kita kena cuba usaha lah juga sikit-sikit. 6 Syawal ni walaupun susah, tapi kita cuba sikit-sikit. Tapi kalau dia puasa sunat, kerja dia tidur je. Dia pergi kerja pukul 8, balik pukul 5, duduk office tidur je. Jadi lebih baik dia tak payah puasa sunat. Sebab dia kerja mencari rezeki tu wajib. Puasa ni sunat, tapi dia punya nak puasa 6 Syawal sampai tinggal kewajipan. Sebab tu dia kena kerja kat office, bukan dia kena tidur kat office. Tapi sebab dia puasa sunat, dia tidur. Jadi mana dia telah nak galak sangat untuk melakukan perkara sunat, abaikan perkara wajib. Macam orang nak kucuk Hajarul Aswad lah, pergi Mekah. Kucuk Hajarul Aswad tu sunat je, bukannya wajib. Yang kita nak pergi merompoh bertumbuk dengan orang, tolak-tolak orang tu, dosa je dapat. Jadi kita nak melakukan perkara sunat sampai menghimpunkan pelbagai jenis dosa. Tolak orang dengan berhimpit dengan orang, pijak kaki orang. Jadi semua itu menghimpunkan dosa-dosa. Sedangkan nak buat bukan perkara wajib pun, perkara sunat je. Cukup sekadar itulah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna.